Hai semua. Ni kita baru beli semalam. Kita baru beli. Kita nak open the box. Jom kita tengok barang. Ni resit dia. Ni free gift dia. Ini barang dia. Redmi Note 15 Pro 5G. Jom kita buka. Sebelum tu kita kena koyak lah dia punya plastik dulu. Sekejap. Okey, kita dah buka dah plastik dia kat bawah. Kita buka bahagian bawah je. Tak ada apa. Dia bagi ni telefon dia. Warna purple kita beli. Cantik tau. Macam ada marble. Dia tak ada cat jari. Dia matte. Okay. Kita tengok apa yang dapat. Charger 45 watt. Lubang 2. Memang masih tak ada kemajuan. Kabel Type C. Simpan balik. Simpan dulu. Lepas tu untuk letak SIM card. Ni dia punya casing. Okay, selesai kotak. Kita masukkan dulu ni lah casing. Kamera dia macam ni belakang. 200 megapiksel. Ni kamera dia ada Ultra HD. Dia punya video support hingga 60 fps untuk 1080. Kalau 4K tak ada. 4K sehingga 30 fps saja. Okey. Cantik lah.
Dia tak goyang. Ni power bank yang dia bagi. Power bank dia 10,000 mah. Dia kata lah power banknya biasa aja, tak ada digital. Kemudian ada ni butang. Part ni mungkin masih penuh lah ni. Okey lah. Ada jugalah per-gig, walaupun kita dah minta kurang habis-habisan. Jadi terima kasih kerana menonton. Pada yang minat tu untuk handphone ni, saya rasa dah boleh beli dah. Pasal dia punya skrin dia dah penuh. Dia punya ujung ni, dagu ni, dengan sebelah sini dah habis, dah tak ada lagi. Dah sama. Siapa yang minat handphone yang tak ada dagu tu dah boleh ambil yang ni. Okay, terima kasih kerana menonton. Nanti kita jumpa lagi.